ada orang salah faham. Sebenarnya bukan hanya 11,000 tahanan Palestin yang orang Bempers jatuhkan hukuman gantung pada mereka. Tidak, yang ni undang-undang terbaru yang orang Bempers buat hanya untuk orang Palestin. Hanya untuk orang Palestin. Jadi, nanti siapa-siapa daripada orang Palestin kalau buat apa-apa boleh kena hukuman gantung. Contoh, kalau orang Bempers tikam orang Palestin ataupun menembak dekat orang Palestin dah syahid, orang Bempers tak kena apa-apa. Hanya masuk penjara mungkin beberapa bulan, lepas tu keluar. Orang Bempers akan lepaskan dia. Tapi kalau orang Palestin buat benda macam tu, walaupun tikam orang Bempers ke buat apa-apa, orang Bempers cedera ataupun orang Bempers luka walaupun sikit, boleh kena hukuman gantung. So undang-undang ini kalau dah jalan, bukan hanya 11,000 tahanan orang Palestin yang kena, tetapi semua orang Palestin akan kena. Sebab diorang akan buat tuduhan apa-apa dekat orang Palestin, gantung terus. Tak cukup diorang dah bunuh 40,000 orang di Gaza. Dan setiap hari ada orang syahid di tepi barat. Orang Bempers ambil rumah mereka. Orang Bempers rampas tanah mereka. Di Al-Quds, di kawasan Masjid Al-Aqsa pun orang Bempers dah bagi amaran kepada orang Palestin untuk kosongkan. Sebab apa? Sebab orang Bempers nak buat kawasan Masjid Al-Aqsa semuanya orang Yahudi. Diorang tak nak ada orang Islam ataupun orang Arab di kawasan Masjid Al-Aqsa. Sebab tu Abu Ubaidah pernah kata orang Bempers tengah mencuba nak tahwid kawasan Masjid Al-Aqsa. Nak buat Masjid Al-Aqsa, kawasan Masjid Al-Aqsa tu semua orang Yahudi, supaya kalau diorang nak rubuh Masjid Al-Aqsa, tidak ada yang boleh halang diorang.